Dan berbuat kebajikan bagi suaminya, buat baik bagi suami. Macam mana orang buat baik kepada suami dia? Iaitu dalam hidup berumah tangga ni, buatlah apa jua yang menggembirakan akan suami. Nah, rupanya ni rumah tangga tak berselayang. Hab jabat selesai, had rumah tak selesai. Nak baju-baju laki tak gosok. Nak hak gendang saja dalam besen tu 3 hari dah baru masang kau duduk dalam bilik air. Tok laki kata dah mana baju kain pelekat tu dak asuh lagi. Gendang dak nama dah kan gendang, dak dang. Duk main gitu. Nak dang ke mana banyak cerita TV 1 drama swasta. TV 2 cerita Cina. TV 3 Filipino. Nak NTV 7 Sepanyol. Banyak cerita. Nak suruh buat air tak gerak, buat air yang tak gerak. Tengok TV, ambil TV yang serekuk atas kepala dia. Tak sungguh, jadi bodoh terus jadi. Nah, tak sempurna rumah tangga. Hanya pandangan di dalam rumah macam rumah orang gila. Dalam rumah kotor kali, tangga-tangga pasir kat dua gatang. Tak ada hal ni.